Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam Yehuda bersama rakan saya. Rafiqah Najwa. Jadi hari ini kita bersama yang di-Pertua PIBG, Sekolah Kebangsaan Seri Pantai. Jadi kami berdua akan mengajukan sedikit soalan berkaitan pengurusan PIBG di sekolah ini. Jadi apa khabar Encik? Baik. Jadi soalan pertama, macam mana, apa pandangan Encik tentang kerjasama antara sekolah dan ibu bapa? Adakah kerjasama yang baik? Baliknya. Okay, Assalamualaikum. Saya Muhammad Nazir bin Sulaiman, YDP PIBG Sekolah Kebangsaan Seri Pantai. Okey, sebenarnya macam inilah. Dia Sekolah Seri Pantai ni dia duduk di dalam kawasan yang pinggir pantai lah kita katakan. Jadi hubungan kita jadi orang apa sosio-ekonomi ni lebih pada nelayan kan. Kebanyakan waris-waris ni dia kebanyakan nelayan lah. Jadi bila dalam keadaan nelayan ni kita kena faham lah orang apa kewangan ni serba terhad lah apalah. Jadi sebagai WDP ni kita mengambil pendekatan, kita mengenakan apa sumbangan PIBG tu yang rendah lah, lebih kurang total lebih kurang 55 lah kan. Sumbangan PIBG 35, keceriaan RM5 dan apa pentadbiran lah. Ya. Dia lebih pada untuk apa macam kertas-kertas apa soalan periksa apa semua kan, dia melibatkan tu lah. Okey, apa sebenarnya bila dalam keadaan ekonomi yang tak berapa cantik lah kita katakan sosio-ekonomi kita sini, jadi orang kata apa hubungan tu kita cuma akrabkan hubungan bagi apa hubungan antara ibu bapa dan sekolah ni. Kita tak maulah membebankan apa. Lain tu kita lebih pada membantu orang kata apa pengantara antara waris dan PIBG ni sebagai pengantara lah kita kata, untuk jadi platform untuk antara waris dan sekolah lah. Orang kata apa kita jalin kerjasama. Lepas tu kalau ada isu-isu ni kita jadi pendamai ataupun penyelesai masalah lah kan, lebih kurang macam tu lah kan. Jadi soalan kedua, pernah tak Encik sertai program sekolah, apa-apa program sekolah, contoh macam gotong royong ataupun sebagainya? Okey, kita memang kita amalkan lah. Macam setahun dua ni kita dapat orang apa diperuntukkan daripada kerajaan, iaitu gotong royong madani. Kan, makna kata kita akan gembling tenaga bersama waris, cikgu untuk sama-sama dengan komuniti lah. Kita datang ke sekolah, lepas tu kita bincang. Sebelum tu kita akan bincang dululah pelaksanaan program tu macam mana. Kita akan bagikan tugas-tugas kan. Pelibatan ibu bapa tu penting lah. Pasal apa kita dia nak hadir ke sekolah ni dengan acara-acara macam tu lah kita katakan. Selain tu macam hari sukan, kalau macam kadang-kadang kita buat program Ashura, kacau bubuk Ashura tu kan, kita gembling semua ibu bapa, waris dan komuniti setempat lah. Jadi soalan terakhir, apakah harapan Encik terhadap sekolah dalam membantu murid-murid ataupun anak-anak kita ni untuk berjaya? Okey, harapan sekolah ni, harapan kami sebagai PIBG untuk sekolah apa lebih kurang macam ni lah. Bila ada program-program yang melibatkan murid, PIBG akan sokong kan. Mana kata sebenarnya Sekolah Seri Pantai ni dia dapat guru-guru yang orang kata apa mencari orang kata apa macam kita kata peluang-peluang untuk budak lah, dan membawa pergi berlawan dalam acara macam-macam lah sampai bahas. Lepas tu orang kata apa macam sukan kan. Dari segi PIBG pula kami ni lebih pada menyediakan dana lah kan. Kalau ada orang kata apa pendaftaran, lepas tu bila menang dia ada insentif-insentif dia lah yang melibatkan untuk apa sumbangan daripada PIBG, ada rate-rate dia lah. Mana kata kalau daerah mungkinlah kita tak ni kan, kita lebih pada sumbang ni kan. Lepas tu negeri, kebangsaan, dia ada lah insentif yang selalunya kita akan bagi ni pada hari Anugerah Cemerlang lah, untuk orang kata kita kata semangat untuk mereka lebih maju lagi lah. Ya, okey. Jadi serba sedikit berkaitan pengurusan PIBG di sekolah kita. Okey, jadi sekian, terima kasih.